Saya Jeff. Saya Eva. Selamat datang ke majlis kami. Malaysia, tanah yang kaya dengan kepelbagaian budaya dan tradisi, menjadi latar kepada sebuah majlis yang cukup istimewa hari ini. Pasangan kaum Cina Chang Jeff Sun, 31 tahun, dan Eng So Ki, mesra dikenali Ewa, 32 tahun, memilih untuk menyambut hari bahagia mereka dalam suasana penuh budaya Melayu. Majlis itu dimulakan dendangan aluan kompang diiringi kedua-dua pengantin berbusana songket berarak masuk ke Majika Grand Hall, Star Avenue di Shah Alam. Perarakan Jeff dan Ewa juga diikuti dengan lagu Bagaikan Sakti oleh Siti Nurhaliza dan M. Nasir berserta dengan persembahan tarian Sapin. Menurut pengantin, majlis perkahwinan seumpama itu memang menjadi impiannya kerana tertarik dengan keunikan adat selain mahu menzahirkan budaya tempatan yang telah lama dekat di hatinya. So banyak-banyak kawan semua, juga Melayu, Cina juga dengan India juga ada samalah. So kita berada di Malaysia, so kita juga di wedding planning industry. So kita rasa buat culture Melayu juga satu special untuk kawan-kawan semua juga lah. Lebih 1,000 tetamu termasuk keluarga, sahabat dan rakan sekerja hadir bagi menyaksikan satu penyatuan yang bukan sahaja menyentuh hati tetapi meraihkan keunikan Malaysia yang pelbagai. Selain itu, majlis resepsi itu juga menampilkan pelbagai elemen tradisional seperti salam restu, bersanding, makan beradab dan pelbagai persembahan tarian tradisional yang diakhiri dengan joget lambak. Menurut Ibu Jeff, Chen Bi Keng, ini merupakan hasrat beliau mengadakan perkahwinan anak ketiganya dalam adat Melayu. So kita macam satu Malaysia is a family. So yang saya pendudukan kan saya semua Melayu. So saya rasalah saya one day saya punya son wedding must buat Malay punya culture. Government kita semua always encourage itu racial unity. So kita rakyat pun mesti structure lah. So I think have a Chinese wedding using Malay tradition. I think it's a good start for a multi-racial country like us. Wah, seronok kami tengok majlis perkahwinan Jeff dan Ewa yang sememangnya merentasi budaya. Majlis ini menyalahkan kebudayaan Malaysia yang penuh harmoni. Di sinilah dua budaya yang berbeza disatukan dalam satu ikatan yang bukan saja indah dipandang tetapi penuh simbolik dan makna.